Salah satu kelebihan besar simpanan emas bersama Public Gold adalah kemudahan buyback atau belian semula emas bila anda perlukan tunai. Dalam banyak kes, ada orang yang takut simpan emas sebab risau susah untuk jual balik emas tersebut. Tetapi dengan Public Gold, prosesnya sangat mudah. Anda boleh bawa sahaja gold bar atau dinar yang dibeli dari Public Gold ke mana-mana cawangan seluruh Malaysia. Mereka akan beli semula pada harga buyback semasa yang dipaparkan secara telus di laman web. Anda tidak perlu risaukan tentang tawar-menawar harga atau kena tolak upah seperti barang kemas sebab harga buyback Public Gold dikira mengikut berat dan ketulinan emas tanpa sebarang potongan harga lain. Untuk emas anda dalam akaun Gap, prosesnya jauh lebih mudah. Anda hanya perlu membuat permohonan jual balik melalui aplikasi Public Gold dan duit akan terus dimasukkan ke akaun bank anda dalam masa 1 hingga 3 hari bekerja. Inilah sebab kenapa Public Gold menjadi pilihan ramai, kerana emas anda bukan sekadar cantik untuk disimpan tetapi mudah ditukar semula kepada tunai bila perlu, sama ada untuk rolling modal bisnes, bayar rawatan atau tampung kecemasan di keluarga. Simpanan emas bersama Public Gold memberikan ketenangan fikiran, bukan sahaja melindungi nilai kekayaan tetapi apabila terdesak, ia boleh dicairkan tanpa sebarang proses yang rumit. Untuk bermula, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik.